Mereka yang amdab tu sedar dan insaf. Faham, tinggallah amdab tu. Mari kerjasama, kita harap. Kita berkira lah. Bukan nak berlawan. Nak selamatkan kuasa Melayu Islam. Ini yang penting. Indonesia masih kekalkan syarikat Islam di negara ini. Tapi lemah. Bila orang putih melakukan gerakan politik demokrasi, maka kumpulan Islam tubuh parti politik secara demokrasi masuk pilihan raya. Kita menghadapi kesulitan. Orang Islam sudah tak tahu politik ni ada dalam Islam. Tak penting mengundi. Saya risau. Bila nak berlaku pilihan raya di Johor, ini dah panjang, mukadimah dia panjang sangat. Nak pilihan raya di Johor, sependek-pendek saya, pilihan di Johor, kita lihat bahaya Johor ni. Johor dalam keadaan yang sangat bahaya. PH, kumpulan sekularisme, dikepali oleh DAP, nak menghapuskan bangsa, mencabar perlembagaan, mencabar kedudukan raja-raja dan sebagainya. DAP yang mendominasi Pakatan Harapan bertanding semua kursi, 56 kursi. Kita lihat Johor ni bahaya. Tapi Johor sangat kuat UMNO. Kita nak tawan Johor tak boleh. UMNO dah menang di Johor. UMNO ni masih ada Melayunya. Melayu ni sangat kuat dengan Islam walaupun dia jahil. Sehingga Melayu dan Islam dia anggap perkataan yang sama. Bila orang masuk Islam, masuk Melayu. Cina masuk Melayu, India masuk Melayu, orang putih masuk Melayu. Melayu dan Islam dia anggap sama. Sejahil-jahil orang Melayu tetap sayang pada Islam. Ini. Kemudian Islam juga bersifat kemanusiaan. Dua-dua perkara. Bila kita sebut bukan makna perkauman. Islam tak ada perkauman. Penasih perkauman haram. Kita wajib adil seluruh manusia. Maka orang bukan Islam jangan bimbang. Jangan bimbang bila sebut ini. Masalahnya orang bukan Islam tak faham. Ada orang Melayu pun tak faham juga. Ada orang Melayu bila cakap tentang Melayu rasis. Perkauman sokong DAP. Jadi calon DAP pula. DAP nak hilangkan kebangsaan, hilangkan agama. PKR liberal. Islam ada juga liberal. Ini. Mengapa orang kata dulu kita baik DAP PKR dan Pakatan Rakyat, lepas tu berpisah? Ceritanya, kita boleh kerjasama dengan orang bukan Islam. Dalam titik persamaan. Ini perintah Allah Ta'ala. Ada titik persamaan, boleh kerjasama. Menentang kezaliman, menentang rasuah, menentang salah laku, salah guna kuasa. Kita bersama. Bila DAP kritik Islam, dia minta kita jangan sebut Islam ni. Dia tak terima Islam yang PAS berjuang. Bila Kelantan nak haramkan arak, nak haramkan judi, Terengganu nak haramkan arak judi bila PAS memerintah, DAP campur tangan. Campur tangan. Perlembagaan Malaysia mengatakan hukum Islam tak boleh dikenakan pada orang bukan Islam. Ini hak dia. Tak boleh campur. Dia halalkan agama dia. Cuma jaga batas bermasyarakat saja. Ini dia campur Kelantan, campur Terengganu, kita laksanakan. Mentok kita PAS ni, senyap-senyap sudahlah Islam ni. Kita kata tak boleh, kita mesti betul terang. Kalau kita senyap, kita tipu. Kita mengambil peluang berpisah daripada DAP. Dan ulama buat keputusan berpisah daripada Pakatan Rakyat. Kerana Pakatan Rakyat, parti PKR diam dalam masalah ini. Ada dalam PAS yang diam, keluar buat parti amanah, duduk dengan DAP. Sebab itu bila ada kemungkaran, dia tak cakap amanah ni. Sebut rahmatan lil alamin, patut senyap. Ini berlaku. Kita berpisah.
Bila kita berpisah, berlakulah kedudukan yang bahaya di Malaysia ni, kerana makin lama dengan sebab kita terima syarat British untuk mencapai kemerdekaan. Syarat menerima kerakyatan yang longgar. Siapa masuk jadi rakyat dengan mudah-mudah saja. Sebelum merdeka orang Islam 80%. Lepas merdeka bila buka kerakyatan ini jadi 60%, 40%. Keadaan yang bahaya. Lepas tu Singapura masuk Malaysia. Jadi tinggi pada 50%. Keadaan bahaya. Singapura yang diperintah oleh PAP menubuhkan PAP di sini, Semenanjung. Tubuh PAP. Masuk belah raya sama. Bahaya. Cukup Deraman pisahkan Singapura daripada Malaysia. Nak jaga dominasi Melayu. Ini Islam. Ini. Kerana tanah Melayu ini mesti orang Melayu memimpin. Tak halal kaum lain. Jangan bimbang. Itu langkah yang dia ambil. Tapi lama kelamaan, oleh kerana kita leka, kita lalai, keadaan jadi bahaya. Dulu, DAP tak kuat. PAP di Semenanjung, ni bila Singapura keluar Malaysia, dia tukar nama pada DAP. DAP ni asal dia PAP. Yang Singapura tu. Singapura ni, Ketua Menteri Singapura baru-baru dulu, Datuk Hamid Jumat daripada UMNO. Ketua Menteri Singapura. Lepas tu orang Singapura tak ambil tahu hal politik. Akhir tukar pada Lee Kuan Yew. Yusuf Ishak jadi yang dulu negara Singapura. Tukar pada lain. Kenapa? Orang Melayu tak peduli politik. Bila berlaku di Johor kita bimbang. Takut berlaku di Johor. Lepas masuk pilihan raya di Johor dengan semangat untuk menyelamatkan kepimpinan Melayu di Johor. Bukan nak menang merintah negeri Johor. Kerana kita tahu Johor ni orang Melayu masih dominasi. UMNO kuat. Tapi kalau parti Melayu banyak sangat bertanding, orang Melayu berpecah lah. Dalam satu kawasan, daripada UMNO ada, daripada PKR ada Melayu, PAH ada Melayu, ini ada Melayu. Cina satu, DAP satu ada. Ataupun dia boleh tanda ramai. Orang Cina ada kefahaman politik. Bila 130 lebih NGO Cina mengerahkan orang Cina seluruh dunia balik mengundi. Cina daripada Australia, Cina daripada New Zealand, daripada Amerika balik mengundi. Kita orang Melayu dekat rumah tak mengundi. Sebab apa? Sibuk ke masjid. Ratik saja. Tak mengundi. Sebab apa? Buat umrah, buat haji. Umrah haji sunat. Bukan wajib. Nabi menangguhkan haji sehingga Mekah diperintah oleh Islam. Nabi menangguhkan haji untuk kemenangan politik Hudaybiyah. Tangguh umrah. Tangguh umrah untuk kemenangan politik. Kita politik tak penting. Ini bahaya. Sebab itu kita melakukan operasi kesedaran di Johor. Kita masuk pilihan raya. UMNO tahu. Pimpinan UMNO datang jumpa kami. Jumpa saya. Orang nombor 1 UMNO jumpa. Jumpa saya. Boleh jumpa, boleh bincang. Dia nak beri hadiah ke PAH 2 kerusi. 2 kerusi di Johor. 1 kerusi lantikan, 1 bertanding. PAH bertanding UMNO tak lawan, guna simbol dacing. Jangan guna simbol bulan. Simbol dacing. Saya rasa 2 kerusi ini tak boleh menolong. UMNO jangan ingat dia kuat sampai bila-bila. Pelari ke-15 bawah ni, ada kawasan UMNO yang kalah. Dimenang oleh calon DAP Melayu. Di Selangor pun ada. Johor pun ada. Dalam kerja berpecah, Johor boleh jatuh. Tak boleh. Bukan kita fanatik, tidak. Kerana mengikut adat politik, mesti orang Melayu memimpin. Ini dia. Dengan sebab itu, kita minta biarlah banyak. Terpaksalah kita bertanding sebelah kursi. Tadi sebelah daripada 56. Yang baki itu dia dah. Kemudian Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ni PS 17 kursi. UMNO 14. Perikatan Nasional 5.
5 Perikatan Nasional. 3 PAS, 2 Bersatu. UMNO pusat ikut AMDAP. Sokong DAP kerana duduk kerajaan. UMNO Negeri Sembilan terpaksa juga ikut AMDAP. Bergabung dengan DAP dengan pengataan harapan kerana duduk dalam kerajaan. Tapi bila sang akhir UMNO Negeri Sembilan keluar daripada kerajaan. Keluar dari kerajaan 14 orang. Maka kami daripada Perikatan Nasional 5 orang mendukung. 14 campur 5 jadi 19. Mana besar 19 dengan 17? Besar 19 lah. Maka boleh tukar kerajaan. Malangnya 2 orang daripada Bersatu ni batalkan sokongan. 2 daripada Bersatu ni batalkan sokongan. Tarik balik sign SD dia. Menyebabkan tak cukup. Kamu tanya pasal apa batal? Kerana UMNO pun dia kata nak batal juga. Kita siasat-siasat, UMNO tak batal. Dia 2 ni yang nak batal. Ini khianat. Sebab itu PAS bertindak batalkan kerjasama dengan Bersatu. Batal kerjasama. Dan kita masuklah pilihan raya di Johor. Masuk pilihan raya, supaya orang tak keliru, kita pakai simbol Perikatan Nasional. Yang Bersatu nak tanding juga. Lawan di Johor. Kita sebelah dia berapa 16. Tanding. Nak pakai simbol yang sama. Jadi keliru. Kita minta jangan bertindih. Tak apalah dia jangan bertindih. Tak apalah. Masuk pilihan raya. Barisan Nasional, UMNO dapat kemenangan yang besar. Kerana orang Cina di Johor ikut orang Cina di Sabah. Orang Cina Sabah tolak DAP. Cina Johor pun tolak DAP. Ini berlaku. Takkan Cina di Negeri Sembilan tak boleh tolak DAP. Cina Johor pun tolak DAP. Kerana perkauman Cina menyusahkan orang Cina. Tak boleh. Fanatik Cina menyusahkan. Jadi kelahi balik. Tak boleh. Ada orang Cina yang berfikiran waras, yang akal dia sihat. Ada Cina yang nak dapat kuasa aja. Ada dapat kuasa itulah. Petani kawasan Melayu nak buat pilihan raya bandar, nak kuasai bandar dan sebagainya. Ini kita tentang kita lawan dalam Perikatan Harapan. Maka masuklah pilihan raya. Alhamdulillah kita syukur kepada Allah. Johor selamat. UMNO BN menang. Tak apa. PAS sanggup berkorban. Orang PAS bekerja lah di sana. Kerahkan orang PAS dalam kawasan yang PAS tak bertanding. Undi BN. Tempat MCA, undi BN. Nak kalahkan DAP kalahkan ini. Menang. Menang besar. Kita tak apalah. Tak menang satu kursi pun. Kerana kita melakukan islah. In uridu illa al-islah. Ayat dia baca oleh Qari. Anak kita baca tadi. In uridu islah mastata'tu. Kita nak islahkan, nak baikkan keadaan sekadar kemampuan kita. Tak apalah. Kita sanggup berkorban. Orang PAS sanggup berkorban. Habis duit daripada seluruh negara pergi kempen di Johor. Kempen di sana, kempen di sana. Kerana nak kekalkan kuasa politik Melayu Islam. Ini kita buat. Di Johor. Alhamdulillah. Selamat. Orang PAS tak apalah. Sanggup korbankan diri. Jadi lilin yang membakar diri dia. Untuk beri cahaya pada orang lain. Tak apa. Negeri Sembilan. Keadaan lebih bahaya. Kita sedang mengatur kerjasama. Masih dalam perbincangan. Kita harap mereka yang AMDAP tu sedar dan insaf. Faham, tinggallah AMDAP tu. Mari kerjasama, kita harap. Kita berkira lah. Bukan nak berlawan. Nak selamatkan kuasa Melayu Islam. Ini yang penting.